Oh, patutlah kamu duk turun adik-beradik ni tolong tu. Itulah pasal. Hmm. Itu hari bukan kata nak pergi haji je ke? Itu pasal lah. Hmm. Duit dah cukup dah. Okey. Tapi tunggu giliran lama lagi. Betul dapat panggilan dah belum? Belum lagi. Kalau ikutkan tahun-tahun lepas pun dia dengar dia tunggu rayuan apa tu tak dapat lagi kan? Belum lagi Ustaz. Allah kesiannya. Kalau macam tu pula, kalau pergi package haji swasta nak? Ada ke yang macam itu? Ada apa tak ada pula. Saya ada kawan dekat kat sini. Betul ke? Kawan saya tu travel dia nama An-Nur Safina Travel. Oh. Memang dia buat package haji, package umrah, package pelancongan pun dia buat. Elok sangatlah kalau macam itu. InsyaAllah daftar tahun ni juga pergi. Itu yang saya nak tu. Dah lama dah tunggu Ustaz. Memang tiap-tiap tahun dia orang buat tu pergi haji.